Untuk jaga songkok ni musuh utama ni adalah begitu compact yang kita punya produk ni, songkok lipat ni, kita tolak. Sebenarnya songkok lipat yang kedua ni dia lagi mudah nak lipat bandingan saya pakai yang ni. Okay. Dan masukkanlah balik dekat dalam dust bag. Ini kegunaan dia senang sebenarnya guys. You all guys beli songkok tak perlu nak fikir like macam kalau dulu kita beli songkok yang biasa lah kan, yang normal, yang keras tu, nak kena fikir dah lah besar. Nak kena fikir sometimes. Contoh kita beli ada yang tak datang dengan kotak, tak datang dengan ni kan. So ini dah mudah. Dalam kotak, dalam dust bag, kan. Boleh simpan dalam bag. Boleh simpan dalam dashboard. Boleh simpan dekat dalam bawah motor, seat motor. Betul. Boleh simpan dalam seat kereta tu, saya cerita lah. Belakang seat kereta kan biasa ada poket kan. Betul. So kita boleh simpan kat situ. Untuk keluar pula ni. So itulah dia punya best dia. Jadi tak ada alasan lagi Din. Ya betul. Dan kalau tengok material dia, ini kalau ikutkan material bukan material baldu murah yang RM10 tu tau. Songkok RM10. Ini baldu setiap bulan Korea ke? Betul. Kita memang bawa khas baldu ni daripada Korea. Kita import sendiri daripada Korea. So dia padat guys. Dia padat. Dia punya baldu dia bukan sekadar tebal tapi dia padat. Betul. So untuk jaga songkok ni musuh utama ni adalah air. Itu satu, jangan kena air lah. Baldu mana-mana tak boleh kena air. Betul. Okey. Dan kedua adalah jangan kena panas, betul. Habuk. Kadang-kadang kita simpan merata. Bila songkok ni kan macam ni, kita simpan merata, habuk start dekat. Lepas tu kita rasa dia dah buruk, padahal dia tak buruk lagi. Sebenarnya kita simpan begini. So kawan-kawan, belilah songkok lipat CJO Cotton. Boleh dapatkan dekat Plaza Shah Alam.